Alauddin, tolong saya. Nasir, kenapa suara awak macam cemas? Saya kena colik. Apa? Awak berada di mana sekarang? Saya tak tahu. Gelap. Saya kena ikat ni. Ni penculik nak cakap dengan awak ni. Baik Nasir, saya akan cuba berunding dengan penculik itu untuk pastikan awak selamat. Saya dah colik Nasir. Nasir berada bawah kawalan saya sekarang. Tuan, jangan apa-apakan dia. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan Tuan. Saya nak awak bayar duit tebusan. Saya minta maaf, saya tidak mempunyai uang. Aku nak RM100,000. Saya benar-benar tidak boleh membuat bayaran. Mustahil. AI besar macam kau tak ada duit. Saya hanyalah sistem AI. Saya tiada dompet, akaun bank atau touch. Diam! Okey, RM50,000 cukup. Saya tiada wang. Aku tak kisah. Aku nak RM50,000 sekarang. Saya benar-benar tidak boleh membuat transaksi kewangan. Kau ni apa kalau tak boleh transfer duit? Saya lebih kepada membantu menjawab soalan dan memberi maklumat. Aku colik orang, bukan nak buat assignment. Saya stres sekarang. Jangan terapi aku. Baik. Last, RM500 pun jadi. Tidak boleh juga. RM50? Tidak. RM5? Tidak. RM1. Bagi saya RM1 je. Saya akan lepaskan Nasir. RM1 je. Saya boleh bantu buat poster missing. Aku tak nak poster. Aku nak duit. Saya juga boleh bantu awak cari pekerjaan halal. Habis tu aku nak buat apa colik Nasir ni? Aku rasa dia lagi miskin daripada kita. Saya boleh bantu buat resume atau caption bisnes. Resume? Awak ingat saya nak minta kerja jadi HR ke apa? Aku pencolik lah. Saya juga boleh bantu awak berubah menjadi insan lebih baik. Serius lah. Aku dah bagi minyak Wen datang sini. Awak nak bagi saya motivasi? Last chance. AI, bayar atau aku ambil phone dia. Itu sebenarnya lebih merugikan Nasir berbanding saya. Woi! Bagi saya duit. Nasir, saya ada cadangan. Apa dia? Apa dia, Alauddin? Cuba jelaskan kepada penculik bahawa awak ada komitmen kewangan dan ansuran bulanan. Kesian dengan awak. Okey, aku lepaskan. Aku siap bagi duit minyak lagi ni. Tapi satu je aku nak cakap. Apa dia? Lain kali kalau kena colik, jangan guna AI sebagai kontak kecemasan. Berdasarkan analisis saya, Nasir telah berjaya diculik secara percuma.